Siapa sangka di saat orang lain berbuka dengan keluarga, ada orang Malaysia yang memilih berbuka bersama warga Aceh dan masak sendiri untuk mereka. Ini bukan biasa-biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Selamat menjalani ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin. Di saat bulan Ramadan, selalunya orang berkumpul dengan keluarga, berbuka bersama anak istri, suasana hangat penuh kasih sayang. Namun kali ini ada orang Malaysia yang memilih untuk berbuka puasa bersama orang Aceh. Ini bukan setakat makan bersama, ini tentang rasa persaudaraan yang tidak pernah hilang. Masya Allah, luar biasa. Seperti apa suasananya, sehangat apa kebersamaannya, dan kenapa video ini begitu menyentuh hati? Jom kita tengok sampai habis, karena di akhir nanti ada pelajaran indah yang boleh kita ambil bersama. Jom kita mulai. Play. Semalam kita perasan depa ni buka puasa air kosong. So kita nak buat koktail. Nampak kita buat air semua ni. Kejap lagi kita nak potong-potong tembikai. Masuk susu, masuk air mineral. InsyaAllah malam ni syahdu. Allah. Jom angkat. Okay, air dah beli. So saya nak pergi mengerjakan tembikai ni insyaAllah. Bang, balang pun baru beli ni. Balang pun baru beli. Semua ni kita tinggal terus dekat madrasah. So lepas ni diorang boleh bancu air sendiri InsyaAllah. Okay Ji? Okay. Patutlah saya tanya dia siapa beli tembikai. Dia tak tahu nak sebut. Rupanya ayah. Sebab dia ustaz kalau dia datang, dia projek dia macam-macam tuan-tuan. Dia belanja sakan. Takkan jenuh lah budak-budak ni. Dengan jajan semua dia beli. Itu dia sedang bawa pergi ke, patutlah nampak balik dah tadi. Sekejap. Tu bawa tu. Budak-budak akan pergi ke sana siang tu, tengah lapang tu dia orang letak kayu. Pure Rahmat ni dia rajin layan budak-budak tuan. Saya rasa dia pun macam budak-budak satu hal lah. Lepas tu dia suka layan budak-budak. Dia tu dah macam budak-budak satu hal. Lepas tu dia memang suka layan budak-budak. Suka layan budak-budak. Suruh kahwin tak mau. Tapi suka budak-budak. Masih single ya Ustaz Rahmat ya? Saya bagi tahu kata Pure Rahmat ni dia suka layan budak-budak sebab dia macam budak. Dia sayang budak-budak tapi suruh kahwin tak nak. Nah. Haji. Kepada ayah-ayah, pakcik-pakcik yang banyak harta, anak lawa, boleh pakai. Perebutan mencari menantu. Apa perebutan mencari ayah mertua? Ini anak soleh ni. Soleh dia pun mau. Dia pun nak berniaga air kat sana. Okey, dia nak buka air tu meja tu. Sebab nak buat koktail. Dengan dibantu dia dua ayah daripada Malaysia. Dua ayah daripada Ayah Rahmat dan ayah Piyu Ashraf. Ashraf. Ustaz Ashraf. Pergi sana untuk apa? Hantar misi kat pasal masjid ni di bawah bantuan kekal daripada Yayasan Mawadah sejak masjid angkat mereka. So dia datang sini lah untuk hantar bantuan. Keluarga Malaysia. Jadi petang ni apa untuk berbuka kita dah ada catering buat kan. Masak dekat depan sana ni dia orang tengah bekerjasama untuk menghasilkan jus apa saya tak tahu. Pure Rahmat ni ajar dia orang buat apa air temikai ke jadi apa saya tak pasti. Tapi budak-budak ni teringin nak makan buah temikai. Dia pun buah temikai. Sedang musim kalau tuan-tuan masuk dekat bandar sana, akak masuk dekat bandar sana kak, memang temikai jenuh dan harga dia murah. Pure Rahmat, Ustaz beli sebiji berapa, sekilo berapa temikai? Sebut dalam RM2.5. Lebih kurang dalam RM3 lah, RM2.30 sen. RM2.50 di Malaysia. Besar sekilo RM2.50 di Malaysia, buah yang baik. Ini anak-anak yang di pesantren, saya tunjuk balik dalam masjid. Okey, tolong masak air. Okey. Ni pesantren dia ada 207, 104 pelajar lelaki, 103 pelajar perempuan. 207. Tadi Pure Rahmat bawa pelajar perempuan beli baju raya. Tapi dalam budaya orang Aceh, kita tak begitu digalakkan. Ini tahfiz Kak. Kak Sabrina ni tahfiz. Dipanggil Madrasah Tahfiz Bersepadu Al-Mukhlisin. Ini masjid dia. Yang saya ada dalam ni masjid dia. Saya malas akak nak bawa pergi tunjuk. Kalau akak nak jalan lah saya tunjuk keadaan bilik tahfiz dia boleh naik ke tak. Sebab dia orang ni
baru semalam buka sebab dia orang last minute dia rayu juga duit tilam. Kita pun cuba cari dan kita dapatkan duit tilam. Bila dapat duit tilam, barulah madrasah ni dibuka semalam sebab ustaz dia nak hidupkan juga Ramadan. Masya Allah sahabat, saya benar-benar kagum sahabat. Orang Malaysia ini tak hanya datang berbuka, tetapi sanggup buat ais sendiri untuk warga Aceh. Itu bukan soal aisnya, tetapi soal hatinya. Relawan serupa inilah yang buat kita percaya kebaikan itu masih hidup. Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Dari Malaysia lagi, 1 Ramadan 1447 Hijrah. Alhamdulillah pagi tadi kita dah tumbangkan 2 ekor lembu. Dan kita pun ada gotong royong sikit. Makcik-makcik, ibu-ibu, bye-bye sikit dekat kawan-kawan kita. Gotong royong. Okay. Sekarang ni kita tengah proses untuk masak Buat apa? gulai daging. Betul Oh, gulai daging. Gulai daging. Tapi ni kita baru masukkan tulang-tulang. Sebab tulang ni yang paling lambat. Paling lambat kan. Untuk bagi dia liat, untuk bagi dia lebih halus lah, lebih senang makan lah, lebih lembut, lebih liat pula sebab Selalunya Maggie sahabat, jadi kali ini bagi dia lebih lembut. So lepas ni baru makan kita masukkan daging lembu. daging-daging. Betul ya Bu? Iya betul. Saya dulu pandai juga memasak. Tapi selepas saya ada isteri, dialah isteri pula masak. Nanti dia tiada kerja. So saya pun dah mula berasa sedih. Disebabkan asap-asap dah mula masuk mata. Wow, tengok ini pun buat hati saya tersentuh sahabat. Orang Malaysia itu pun sendiri turun gaul daging lembu. Bukan setakat datang tengok-tengok, ini betul-betul turun padang, ikhlas melayaninya. Inilah makna sebenar relawan, bukan hanya tenaga tetapi hati yang bekerja. Terbaik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekarang kita di Kampung Payarabo. Sekarang jam menunjukkan pukul 6.36. Sini 1 jam lebih awal daripada yang berada di bumi Malaysia. So Alhamdulillah, pagi tadi kita dah sembelih lembu. Lepas tu tengah hari sikit kita dah mula untuk gotong royong untuk masak-masak. So Alhamdulillah, ini adalah mendekati hasil dia, berbuka tuan-tuan boleh puasa. tengok. Nasi orang kampung masak lah tuan-tuan. Sangat sedap orang Aceh masak memang best, memang sedap. Tuan-tuan boleh tengok ni ada nasi putih, kita ada tulang soto tulang. Dia ada gulai kambing, Gulai lembu. gulai kambing pula, gulai daging. So ini adalah suasana yang berada di musola kita. Musola ni dia ada nama ke? Apa nama musola ni? Darul Ikhlas. Musola Darul Ikhlas. So Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita berada di Musola Darul Ikhlas, Kampung Payarabo. Kampung Payarabo. So insya-Allah semua masakan ataupun daging-daging yang telah kita masak tadi insya-Allah boleh dinikmati oleh lebih kurang 800 hingga 1,000 orang warga desa di Kampung Payarabo ni. Kenduri rakyat di Aceh. Tuan-tuan yang berada di Malaysia mungkin dah berbuka. So kami di sini masih menanti untuk berbuka. Tak lama lagi, dalam sekitar 10 atau 15 minit gitu. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada semua penyumbang-penyumbang yang telah menyumbang dan telah memberi jamuan makan kepada semua warga Aceh. Ingat, siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka, maka dia mendapat ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mengganjari pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah, inilah indahnya Ramadan. Kita mungkin berbeza negara, berbeza logat, berbeza tempat lahir, tetapi hati kita satu. Apa yang dilakukan relawan Malaysia ini bukan setakat soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi tentang hadirnya rasa peduli, tentang memilih untuk bersama di saat orang lain bersama keluarganya. Berbuka puasa bersama orang Aceh itu bukan setakat makan, itu adalah simbol persaudaraan. Semoga kebaikan yang serupa ini terus menyambungkan hati Malaysia dan Aceh, Malaysia dan Indonesia dalam ikatan yang lebih kuat, lebih tulus, dan lebih diberkati. Amin. Nah, sekian dulu sahabat video daripada saya. Terima kasih sudah menonton. Bila setuju bahwa kebaikan serupa ini harus kita sokong dan kita sebarkan, sila tulis di komen. Persaudaraan sampai ke surga.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.